Tak apa? Waalaikumsalam Faris. Pada malam ni kita buat apa ya dekat auditorium? Okey, untuk pengetahuan Faris, Kelab Taha telah pun dijemput oleh Kelab Waris untuk menghadiri meet and greet mereka yang bertemakan streetwear. Okey, baik Kak Wara. Untuk tahu suasana majlis pada malam ni, let's go. Tengok lagi dah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Lantas kita draft satu kertas persatuan kelab dengan jawatankuasa penaja yang menubuhkan Warahmatullahi wabarakatuh. Macam boleh tengok, nama saya Syazrul Terpuji. So seperti yang dimaklumkan oleh penasihat pertama tadi, yang kita akan ada Tamasya Pantun Islami 4.0. Tepanan ni sedikit penerangan, boleh bang? Tepanan ni adalah Tamasya Pantun yang boleh lepas ni Kak, jimat duit Kak, sanggup. Betul? Okey ni, moral ni boleh. Terima kasih kepada Wakil Kelab Taha sebab datang program Meet and Greet kita malam ni. Dan bukan nasihat, dia lebih kepada pembakar semangat. Teruskan berprogram, ingat kerana kita as a club adalah hiburan kepada mahasiswa, lebih banyak hiburan lebih baik untuk mahasiswa. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah program kita pada malam ni. Terima kasih kepada Kelab Waris kerana sudi menjemput Kelab Taha at UNICEF untuk memeriahkan lagi majlis Meet and Greet pada malam ini. Semoga Kelab Waris terus berjaya menjalankan program-program yang telah ditakbinkan sepanjang tahun ini. Bye-bye.